Ada satu zikir yang mudah yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi ganjaran dia sangat luar biasa. Iaitu Rasulullah kata, Man qala raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula, wajabat lahul jannah. Rasulullah kata, siapa yang kata raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula, Rasulullah kata, wajabat lahul jannah. Wajib ke atas dia syurga. Ini memang luar biasa. Kerana zikir ini bukan sekadar zikir. Dia seolah-olah satu prinsip ataupun satu ikrar prinsip kita. Kita berikrar menjadikan Allah ni sebagai Tuhan kita. Raditu billahi rabba. Redha ini bukan sekadar redha sahaja ataupun cakap dekat mulut sahaja macam orang Arab, orang Badawi kata amanna, dia kata kami telah beriman, tetapi Allah Taala kata kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tetapi ucapkanlah kami hanya baru memeluk Islam. Kerana iman, redha ini bukan sekadar hanya diungkapkan dengan mulut tetapi dijelmakan dengan wa tasdiqu bil amal dan dibenarkan dengan amal perbuatan yang saleh. Jadi orang yang berzikir raditu billahi rabba bukan sekadar dia berzikir, dapat juga dia diganjarkan dengan syurga, tetapi dia hendaklah menjadikan itu sebagai prinsip dalam hidupnya, menjadikan Allah sebagai Tuhan. Ketika dia nak melakukan sesuatu, dia mengingatkan dirinya kepada Allah. Wabil islami dina, dan dia menjadikan agama ini sebagai sistem kehidupan dia. Bukan sekadar agama ni perhiasan nama dalam kad pengenalan sahaja, tetapi sebagai sistem kehidupan yang dilaksanakan sepanjang kehidupannya dan menjadikan Rasulullah sebagai Rasul ikutan dalam setiap perkara. Dia ikut sunnah Rasulullah. Dia pertahankan sunnah Rasulullah, malah dia menjauhi perkara yang ditegah oleh Rasulullah SAW. Itulah dia intipati zikir yang simple, tetapi dia sebenarnya sebuah ikrar. Kita sama-sama amalkan zikir ini. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula.